Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Senyap Berhad. Nombor telefon saya 0199699079. Pada pertemuan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak view profit and loss. Okey, kita klik GL, laporan profit and loss, kita klik 3 daripada bawah ni, print profit and loss statement. Dan kalau kita ambil tarikh ni, kita boleh mengubah tarikh yang ada. Okey, kita klik tarikh ni, saya klik apply, dan data ni hanyalah untuk yang lama. Okey, kalau kata kita nak masuk tick zero balance, makna kalau zero balance ni kita tick zero balance account, kita klik apply dan paparannya lebih banyak, dan kita klik preview dan paparannya macam ni. Jadi kalau kata kita nak pergi tengok yang balance sheet, kita klik GL, klik balance sheet statement. Okey, tarikh ni pun boleh tukar, kita klik apply. Sekarang ni pasal dalam saya punya contoh ni tak banyak, kita klik zero balance account, kita klik apply dan paparannya menjadi lebih banyak. Kita klik preview dan paparannya macam ni. Okey, satu lagi yang perlu kita print, anda sebagai peniaga, ada yang menyatakan pada saya tak biasa tengok data yang sepatutnya. Kita klik GL, contohnya kita ambil try balance. Try balance ni kita ambil tarikh daripada awal tahun ke tarikh semasa, kita klik apply, dia keluar macam ni lah. Okey, kita klik preview dan kita boleh pilih salah satunya, contohnya this GL trial balance this year. Okey, klik OK dan paparannya ditunjukkan macam ni. Saya rasa cukup sekadar tu dahulu untuk perkongsian kita kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.